Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Roslan, nombor matrik KIDL 240204004, akan membuat tugasan satu, iaitu simulasi pengajaran Jawi dengan tajuk Hukum Ha-Aha, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita sama-sama baca. Maha, mim ha alif, maha, fa ha alif, faha, alif waw sin ha alif, saha, ba ha alif, ga ya alif, bahagia, ba ha alif, waw alif, bahawa, sin ha alif, jim, sahaja. Hari ini Ustaz akan mengajar tentang hukum ha dan aha. Apa itu hukum ha dan aha? Hukum ha terbahagi kepada dua, iaitu ha pertama dan ha kedua. Hukum ha pertama digunakan bagi mengeja kata dasar lebih daripada dua suku kata dan bermula dengan huruf ha dan diikuti dengan huruf vokal alif. Hukum ha kedua, aha, pula adalah untuk mengeja perkataan dan suku kata pertamanya terbuka menggunakan vokal alif, kemudian menggunakan suku kata berbunyi ha. Faedah penggunaan hukum ha ada tiga. Pertama, suku kata ha di awal perkataan. Kedua, suku kata aha di hujung perkataan. Ketiga, suku kata aha di tengah perkataan. Pertama, suku kata ha di awal perkataan. Tiga suku kata atau lebih dan bermula dengan ha, maka huruf tidak perlu ditulis. Maka huruf alif tidak perlu ditulis selepas ha. Contohnya ejaan Jawi haruan, hadiah, halilintar. Selepas ha tidak perlu tulis alif. Kedua, suku kata aha di hujung perkataan. Dua suku kata atau lebih dan diakhiri dengan bunyi ha, aha, maka huruf alif tidak perlu ditulis selepas ha. Ejaan Jawi, setiausaha, paha, usaha. Tiga, suku kata aha di tengah perkataan. Tiga suku kata atau lebih dan mempunyai huruf aha di tengah, maka huruf alif tidak perlu ditulis sebelum ha. Contoh, ejaan Jawi cahaya, pahala, bahasa. Huruf alif tidak perlu ditulis sebelum ha. Seterusnya, kekecualian hukum aha. Baik, ada tiga. Pertama, kata berimbuhan. Contoh harian, halangan. Dua, kata gabungan. Halaju. Ketiga, serapan Inggeris. Halusinasi, halogen. Kesimpulan, hukum ha dan hukum aha dalam sistem ejaan Jawi merangkumi penetapan huruf alif pada kata dasar tiga suku kata atau lebih yang mengandungi huruf ha. Hukum aha ini bergantung kepada kedudukan sama ada di hadapan, tengah, belakang perkataan atau terdapat pengecualian bagi beberapa jenis perkataan. Maka konsep penggunaan hukum aha sangat penting untuk difahami agar dapat mengelakkan kekeliruan dan kesalahan ejaan Jawi. Terima kasih.